cuba ibu ayah bandingkan simpan duit raya dalam bentuk duit biasa dengan simpan dalam bentuk emas. Ibu ayah, hari ni hari ketiga dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ni saya akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ni saya berada di Putrajaya. Duit 100 hari ni 10 tahun lagi mungkin dah susut nilai sebab inflasi. Kenaikan duit memang sangat rendah, kadang-kadang tak terasa apa pun. Dan duit tu memang mudah untuk habis. Oleh kerana duit raya anak kita ni nak simpan untuk pendidikan mereka, lebih baik kita tukar kepada emas agar nilainya lebih terjaga untuk jangka panjang. Emas bukan sahaja dapat bantu lindungi simpanan daripada inflasi, tapi susah sangat nak bocor sebab kita simpan sebagai aset. Dan yang paling penting, kita ajar anak tentang aset bernilai daripada awal lagi. Bukan sekadar simpan duit sahaja. Jadi, adakah ibu ayah nak simpan duit raya sahaja atau nak mula tukar duit raya anak jadi aset untuk masa depan mereka? Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruangan komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil bersama dengan Public Gold. Ambil peluang, gunakan sikit duit raya anak tahun ni untuk mula bina aset emas untuk masa depan mereka. Jadi jom ibu ayah mulai raya tahun ni simpan emas untuk anak-anak tersayang.